Hai, hari ni saya nak pergi Giant Batu Cave. Tapi dulu Giant Batu Cave saya dengar dia dah pindah pergi Seri Gombak. So, tapi tempat asal yang Giant Batu Cave tu dia dah tukar kepada TT Hypermart lah. Tapi saya nak juga cari yang Giant. Sebab Giant ni dia sebenarnya sama je dua-dua, tukang barang harian kan. Tapi saya nak cari Giant ni yang baru. Sebab saya biasa pergi Giant, setengah barang tu dia memang ada offer selalu. So mungkin cari dulu dekat Seri Gombak ni kat mana dia located. Sebab saya tengok dekat Google Maps dia keluar macam belakang CIMB Bank kan. So saya nak pergi cari macam mana. Kalau ada kat sana okey, kalau tidak saya pergi tempat lain lah. Mungkin NSK ke mana-mana. Ini MR2 roundabout. Satu kan, hari tu masa hujan lebat tu saya buat video nak tengok soundproof kereta masa memandu kan. Bunyi hujan yang ketuk kuat-kuat tu dekat cermin, lepas tu windscreen, lepas tu bumbung, dia boleh dengar dalam kereta tau. So kali ni saya buat recording ni tanpa apa-apa noise cancellation. Lepas tu tak hujan pula tu, jadi saya nak test bunyi dia pun sekali sambil pergi ke Giant lah. Kalau tak jumpa Giant tak apa, tapi ni nak testing jugalah. So saja buat review, saya saja je. Okay, saya pause sekejap. Rasa nak hujan lah sebab boleh tengok petir banyak kali dah. Oh, jalan clear. Jam 6.30 petang pun clear. Macam tak ada traffic jam. Tak ada orang pergi kerja ke? Dia pergi balik kerja. So tengok macam mana. Lepas tu lagi satu saya beli holder untuk recording kan dekat TikTok. Memang cun lah holder ni. Dia memang boleh grip dekat windscreen. Lepas tu dia macam benda bulat kan. Nanti saya tunjuk. Memang cun lah pakai benda ni. Kita lalu Batu Cave. Macam kita lihat. Sebelah kanan ni boleh nampak McDonald kan. Lepas tu Petron. Belakang Petron tu ada, saya rasa ada Petronas kot. Dekat belakang Petronas tu lah dia ada Giant yang dulu. Sekarang dia ada TF Value Mart. So kat sana dulu ada Giant. Sekarang Giant tu dia dah pindah ke sebelah kiri pula, dekat Taman Seri Gombak. Jadi saya nak pergi kat sana try tengok. Lotus hari tu dekat Jalan Kuching tu saya pergi, memang okey. Tapi baru-baru ni dia letak parking system kan. So leceh, hari tu masuk dalam kena RM3 sebab lebih 1 jam. So saya pun tengok kereta dah berkurangan kat sana dah pasal parking. Okey lah, ni dah mula hujan ni. Dah renyai-renyai dah. Boleh tengok dekat windscreen pun ada apa ni. Okey, kita tengok ni mana Giant lah. CIMB Bank sebelah kiri hujung tu boleh nampak bangunan tu. Kita cuba masuk sini. Tapi kalau diletak dalam sini kan, dia mesti parking susah. Sebab dia kena kawasan lapang. Hypermart ni semua kena kawasan lapang kan. Leceh kalau diletak macam congested area macam ni, mana orang nak datang shopping. Sambil menunggu tu saya pause sekejap lah.
Tapi nasib baik tadi tak pergi NSK. NSK yang dekat Selayang ni dia open concept, tak ada parking yang ada covered lah. So kalau pergi sana pasti kena tunggu hujan berhenti baru bawa troli masuk barang kat kereta, susah sikit. Yang macam Giant ni dulu kalau parking ada tempat jalan yang dia ada covered parking lah kan, so senang. Datang kat sini. Turn left sebab benda ni rasa malas nak pergi sini lah. Patah balik. Mungkin patah balik pergi TF Hypermart tu. Mungkin kat sana try cari barang yang saya nak lah. Sebab je ini dia pindah, bukan dia letak signboard mana dia punya lokasi baru kan. So leceh nak pergi sana. Bunyi boleh dengar dalam jugalah. Tak hujan pun boleh dengar. Sekarang hujan, pasti bunyi hujan pun dia masuk dalam video lah. Jadi kalau saya boleh dengar bunyi motor, pasti dalam video pun dia akan keluar juga. So tengok macam mana. Sangat dah traffic jam ni. Okey, kereta dah mula gerak ni. Traffic light ni dah sampai ke TF Hypermart. Ni dia. Okey, parking ada. Dah ni penuh. Okey je.
siapa yang tinggal dekat kawasan Gombak, area Seri Gombak semua mesti tahu tempat ni lah. Okay, sumbangan asrama Imat My Kasih Foundation. Okay. Sini dulu masa Giant kan dia parking bertingkat tau. Maknanya atas bumbung ni pun dia ada macam platform boleh parking kereta. So kat sini saya nak cuba parking dekat sikit. Senang nak buat troli nanti. Paling dekat ni lah. Parking dulu. Okay, dah parking. Sekarang saya nak masuk TF Mart. TF Value Mart. Okay lah, ni TF Value Mart lah. Barang lah. Baju macam-macam dia orang jual. Malas sampai sini. Gas stove semua ada kat sini. Nak buat sate, barbecue, barang ada kat sini ya. Cakul pun. Jual tanah, saya nak beli tanah ni. Tanah untuk apa, tanaman sayur saya kat rumah. Tanah hitam dengan tanah organik. Nak boleh tahan jugalah barang kat sini. Macam chili sauce, macam-macam lah. Bekas pun dia jual. Microwave. Siapa pakai air fryer memang perlu apa, air fryer liner lah. Kalau minyak harga murah macam ni, okey lah. Semua minyak lain semua mesti murah punya. Brand ni saja yang selalu mahal kan. Robin. Okey, jadi selesai beli barang keperluan harian dekat TF Value Mart. Masa saya datang tu masih bright lagi. Sekarang dah gelap. Dah malam dah. Pukul 8. Sekarang pukul 8. Okey lah, boleh tahan lah. Harga dekat TF Value Mart ni boleh tahan lah. Lebih kurang ada setengah barang murah, setengah barang mahal. Mana-mana pun sama lah, saya rasa lebih kurang. So sekarang saya dah selesai datang Value Mart ni. Sekarang balik terus. Okey, tak sempat. Apa? Okey dah on.
Okay, setakat tu saja. Bye.